Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN hari ini, pada 14 April 2025. Berita itu dikongsikan Khairi Jamaluddin yang juga menantu Abdullah menerusi Instagram story miliknya. Tun Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia kelima telah kembali ke rahmatullah pada jam 7.10 malam di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham dan menempatkan roh Allahyarham dalam kalangan roh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah, katanya di dalam hantaran tersebut. Allahyarham berusia 85 tahun, dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas Pulau Pinang. Abdullah menjadi Perdana Menteri dari 31 Oktober 2003 hingga 3 April 2009, berikutan peletakan jawatan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.